Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam serat guys. Welcome back to Fazrul Azwan channel. Maaf banyak-banyak guys, lama aku tak update video. Rasa dekat 3 bulan kot So memang biasa lah guys, sibuk dengan kerja. Dan Alhamdulillah aku baru je graduate aku punya degree 4 tahun guys. Aku layanan dapatkan degree. So dah graduate 2 minggu lepas kat USM Penang. So Alhamdulillah. So bolehlah fokus sikit nak buat video mancing ni kan. Tapi tengok juga lah, takut busy dengan kerja pula. By the way guys, terima kasih banyak-banyak kerana korang sudi lagi menonton video channel-channel aku dan juga korang teruskan support Fazrul Azwan channel. So guys, aku pun dah lambat ni. Sebenarnya pagi tadi nak pergi pot lain, tapi pot tu ada masalah sikit. Kita orang pergi pot lain. So dah rugi masa lebih kurang sejam lebih lah. Apa-apa pun, jom guys, let's go fishing. Mantap. Okay guys, so pagi ni aku nak menganyikan soft rock baru daripada SP Fishing, baru keluar. Okay, baru lancar Bezi Frog. Okay, so harga dia RM22. Okay, alright. So dia punya saiz dia 33mm, berat 5 gram. Aku dapat 2 warna. Dah pakai warna purple lah. Kita tengok jap kami isi ni macam mana. Yes, so dari segi dia punya blade dia gunakan blade special daripada ESP. Blade ni aku tengok dah video, memang bunyi padu lah. Okay, getah dia guys 3D memang getah dia lembut. So belakang ni menggunakan ZRO juga. Maknanya senang ukap hook. So belakang ni nampak di ESP Fishing. So jom kita test. Okay guys, so pagi ni aku menggunakan set daripada SP Fishing reel daripada SP Mavic. Ni ratio dia 8.0 untuk top water memang Okay, dia drag clicker dan dia punya dan dia punya handle ni tak payah nak custom dah, memang cantik dah. Right, so pairkan dengan ESP Triton ni 614 panjang 6 kaki, action fast. Tali Emo Color Pro 30LB dan leader Emo Kyojin pun 30LB. Right, so jom kita test. Aku sebenarnya macam tak ada nak berapa mood sangat ni guys, sebab spot baik tadi tak dapat nak masuk. Tak apalah, kita cuba je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kan. Wah mantap. Pakai apa? Oh jentik. Ni. Okey Masuk lagi Belah bawah tu susah, tak ada. Cari lesen.
Oh dalam. Dalam. Ya Allah. Sangkut pula dekat pelepah ni. Sangkut guys kat pelepah ni guys. Kecil je. Okay. Sangkut je guys. Tak besar. Kecil saja. Kita ada strike lah. Guys, kita pakai SP Try jap. Kita main ketuk. Dasar ni guna SP belacan Saiz 6cm. So hook sesuai 10 atau 20 lah. Jom. So SP belacan ni yang best ni guys. Dia ni anti snake depan ni ada bahagian depan ni untuk anti snake yang elakkan sangkut dan lebih durable lah. Tu atasnya ada hook cover dan bau dia semacam sikit guys. Boleh terikat lah. So jom kita test, mana tahu ada bujuk ke apa kan. Kita test tengok. Let's go. Ya. Makin panas geng. Sini. Makin panas. Saya dah main sini ni. Jenuh mencari. Aduh, strike yang kedua. Jenuh weh, pada pagi cari tak jumpa-jumpa baru dia sampai. Tapi kecil tak besar. Boleh lah. Daripada tak strike. Jenuh weh. Malah top. Ya. Tiga
Strike ketiga. Okay, keempat dah. Baru terakam guys. Guys, jom guys kita try soft frog terbaru. Ni tak lama lagi keluar lah Domino frog. Ni kalau korang tengok dulu Domino frog kan. Ni ESP dah upgrade sikit kan, dah revise sikit. Dia buat macam domino depan, belakang ada kaki guys. Sebelum ni domino ada blade kan. Macam domino, mini domino dia kecil, domino yang full dia panjang sikit kan. Ni. So ni guys domino yang baru, dia ada Kevlar dan boleh menyelam. Lepas tu dia ada kaki guys. So jom kita test. Tengok action dia. Ni dia punya panjang guys 35mm, berat 9 gram. Let's go. Kita test. Test kita tengok action dia macam mana. Memang cantik guys, dia berenang guys. Alamak. Domila. Aduh, lucut guys, sayang guys. Besar guys. Besar depan tu. Aduh. Dia nak guys, dia nak. Tak pastilah tu mak ke apa ke, induk ke apa ke. Tapi sayang guys. Aduh, lucu pula. Aduh, geng. Sayang geng, lucu geng. Aduh. Duh. Tak ada rezeki geng, tak ada rezeki. Aduh. Tadi macam kena tapi sangkut pula. Okay guys, so hari trip tak apa cantik guys. Tapi okey lah Semua soft frog aku dah test. Soft frog Bezi, soft frog Domila yang akan keluar tak lama lagi. So overall dua-dua soft frog ni memang berbaloi kalau korang beli. Kena dengan harga dia. Nak main Domila tu tak apa pandai sangat. Lucut 2-3 ekor juga tapi attract ikan lah so boleh dapatkan lah bila keluar nanti. So by the way guys, sampai sini je lah video kali ni. 3.50 dah, pada pagi. Ada je halangan dia kan. Betul-betul kapot. Aku dengan Buddy last sekali, tinggal 2 orang. Buddy Fly, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe channel Buddy Fly. Daripada 5 orang tinggal 2 orang kan. Yang lain semua tewas. So adalah juga hasilnya cuma tak galak sebab banjir lagi guys So banjir teruk guys. Spot bawah tu patutnya kita boleh main, boleh turun bawah tu, tapi sebab air penuh
Tak boleh nak main guys. Habis tu jalan. So terima kasih kerana menonton video sampai habis. Jangan lupa dapatkan produk-produk baru AC Fishing yang dah keluar. Aku letakkan dekat link kat bawah. Korang boleh beli terus. Dan terima kasih kerana support. Jumpa lagi video akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.